Dia boleh sabar, cuma Kak Long harap jangan sebelum kahwin je lah. Dan jangan pernah beza. Sebab cukuplah Kak Long je gagal dalam perkahwinan. Kak Long tak nak adik Kak Long nak benda yang sama. Dini, kalau tak pernah minta dini untuk jadi orang terpaling kaya ke, cukup setia dan sayang dan hormat keluarga Kak Long, itu je. Dan Kak Long doakan dini berjaya dunia akhirat dan sentiasa dipanjangkan umur, insyaAllah. Happy birthday. Lagi Dela tak jatuh lah. Tadi kan Dela Mama salah set. Kakak jangan buat benda tak baik. Allah akan sentiasa lindungi kita. Mama cakap itu. Jadi kalau kita niat tak baik, itu yang macam mana Allah nak bantu kita, niat kita pun dah tak baik. Sudah tak mau bicara, aku sudah dibuat tersiksa. Untuk apa ku pertahankan seakan tiada berguna. Lebih indah letih juga, lebih baik saya balik dulu. Yay. Boleh. Siapa kau? Siapa kau? Pendak beraya tu. Ami, serius Ami. Awak siapa? Hai, Assalamualaikum. Saya lupa nak perkenalkan diri tadi. Punya berkesempatan. Saya Peguam Bella untuk hari ni. Peguam Bella ke Peguam Bella? Peguam Bella. Saya nak membela. Ya, memahati je. Dia tetap memahati dari jauh. Semua. Nah, ni. Tengok. Awak tengah buat vitamin ni? Diam. Tepi. Okey, apa? Dia ni, dia bertahan pisau automatik. Dia bertahan pisau automatik je. Yes. Tadi tengok dokumentari. Weh, hilang segala hujah-hujah aku nak madukan Bella. Apa ni opening dah cantik. Aku tunggu dia punya. Bang, Tak, dia kelakar. weh macam mana? Tak, aku nak. Aku pengen datang. Paling tidak.
Bella! Tak boleh nampak lah. Kenapa muka ni? Main-main je. Ya Allah, relax lah. Tak boleh main-main prank macam ni. Jatuh macam tu, tahu tak? Ni pakai apa kat muka ni? Pakai hati you. Adalah. Ini apa G2G. G2G? Ha. Good to know. Good to know. Good to go. Good to go pun boleh tak? Dia glad to glow. Tapi kan benda ni sebenarnya dia bukan untuk muka tu tau. I rasa better pakai dekat bahagian siku sebab siku kan gelap. Macam ni tahu siku I gelap? You kan bersukan. Okay. So you pernah nampak banyak kali lah siku. Benar. So bila tengok I, you tidak tengok fokus muka, you tengok siku. Tak, I kurang selesa macam kat tempat tu you kena pakai macam biar dia hilang lah gelap tu. Sebab you bersihkan lah, kesian. Pakai Wow, terus jadi oppa Korea. Terima kasih. Tapi kenapa oppa Korea bukan oppa Melayu? Ni muka Melayu ni. Tak, oppa Korea maksudnya macam glowing lah macam tu. Sebab tu lah kena pakai skincare. So sebelum ni kamu panggil saya gelap? Tapi tidak glowing? Kurang, bukan tidak. Kurang glowing. Terima kasih. Saya main-main je. Muka comel. Jadi muka kucing. Ni kot yang kucing sebenar. So apa kata you yang pakai, I tengok. Okay? I pakai, you tengok je? Yes. Alah, senang ke je. Dekat muka ni. Pakai hati you. Cepatlah, betul-betul lah. Bukan you kena cakap dulu ke G2G bawa I cakap? Kan? G2G tu. I kena cakap dulu. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.